Hari ni saya nak cuba lagi makan ramen sampai menangis. 2 paket ramen dah habis. Nasib baik Mayang bagi saya 1. Dapatlah kita mukbang. Jom kita masak dulu. Mula-mula kita keluarkan dia punya sos. Lepas tu kita masak mie dia. Masak je sampai menggelegak macam ni. Lepas tu kita letak sos. Dan letak dia punya serbuk cheese. Merahnya mozzarella cheese. Yang ni korang tak perlu buat pun. Tapi saya nak letakkan di dalam bungkusan ni biar cantik. Dah siap. Saya punya. Dan ini semua adik-adik saya punya. Jom kita makan. First bite. Otak saya sedang memproses rasanya. Mula-mula tu cuma okey. Tapi alamak, cepatnya dia punya kepedasan merebak dalam mulut saya. Pedas. Yang ni saya tengah try adik saya punya yang diletak 2 paket sos Samia. Aduh guys, boleh meletup kepala saya. Merah muka dia. Cheese. Korang tengoklah macam mana saya punya reaksi dengan pedas tu. Tak boleh kawal. Saya rasa api tu dah keluar dari mulut saya. Lepas tu tiba-tiba adik saya bagi telur. Telur. Telur ni dia dapat hilangkan sikit lah rasa pedas tu. Time ni mata saya dah mula nak berair ya. Saya bukan nangis tau. Saya rasa saya tak boleh tahan lah. Tapi saya belum give up tau. Tapi macam nak give up lah. Sebab tak tahan sangat saya terpaksa bagi adik saya. Saya tak boleh habiskan lah guys. Tak boleh. Kita cuba hilangkan pedas ni dengan coklat ya. Nam. Lega. Tengok ni tebal. Enak banget. Betul lah coklat boleh bagi hilang pedas. Coklat memang terbaik.